Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga, dia berkata Malaysia tidak merancang untuk menyemak tarif elektrik dalam masa terdekat. Dalam masa terdekat tu berapa hari? Okey, dalam masa terdekat. Tetapi pengguna perlu bersedia menghadapi bil yang lebih tinggi akibat kenaikan kos bahan api global. Ini samalah Anas, apa yang Anas cakap kan. Kita tak naik kita tak tengok tahu untuk kita tak merancang untuk menyemak tarif elektrik dalam masa terdekat, tetapi pengguna perlu bersedia menghadapi bil yang lebih tinggi akibat kenaikan kos bahan api global. So kau tak nak semak tarif, Aidil, you tunggu sekejap. Macam mana kau nak absorb kos tu kalau tak ada perubahan pada tarif? Okey, sekarang ni saya nak, sebelum you sambung, I nak tanya you, berapa lama agak-agaknya diorang prepare skrip ni? Kan? Yalah, dia nak prepare skrip untuk twist the statement. Adakah kau akan tambah secat kalau ada secat pada TNB bill? Kalau ada secat pada TNB bill, you know what? We keep our word. Kita tak kata kita akan naikkan tarif. Kita cuba tambah secharge. That is the new shock doctrine, Anas. Kan? Sekarang ni mahal kan? So aku dah cakap dengan kau sekarang, kau akan kena bayar. And judging from apa yang Siti Safinah cakap, saudara-saudari, korang akan berhadapan dengan benda ni. Kau tahu apa yang PH buat? Adakah kita kena bersyukur? Apa yang bila Anwar Ibrahim dia naik ni, antara diikut polisi IMF yang kita tak nampak tau. Betul tak selama ni yang menentukan harga minyak masak, menentukan harga harga petrol di pump anda, menentukan elektrik dengan tarif air elektrik, bukan ditentukan oleh pasaran dekat Malaysia dan di negara-negara maju dululah sebelum kita pergi kepada polisi neoliberal ekonomi dan pro-kapitalis ni ditentukan oleh kerajaan. Betul. Selewat sampailah Anwar, sebelum Anwar jadi PM, masa Anwar jadi PM ni aku tak tahu apa dia orang nak buat dalam tu. Sebelum Anwar jadi PM, setiap kali nak naikkan harga petrol perlu dibincangkan, dapat kelulusan kabinet tau. Bukan Perdana Menteri yang tentukan, bukan Menteri Kewangan. Begitu juga elektrik. Lepas tu ketika Anwar merintah, ada percubaan. Aku tak tahu sejauh mana undang-undang tu dah diubah. Sebenarnya ni bukan undang-undang pun, Adil, aku rasa peraturan macam mana kerajaan tentukan harga je. So dia nak buat apa tau? Selama ni harga ayam pun sama, kabinet sampai Perdana Menteri umum ingat Okey, so apa dia nak buat? Harga ikut pasaran, lepas tu mekanisme yang penentuan harga oleh oleh menteri-menteri kabinet dan Perdana Menteri dalam mesyuarat kabinet diubah kepada institusi itu boleh menentukan harga sendiri. Kau nampak tak? Jadinya ini adalah satu polisi yang IMF nak. Sebab apa? Sekarang ni ekonomi sudah dipanggil depoliticization of economy. Ekonomi sudah bukan menjadi satu sebahagian daripada politik. Iaitu bila harga naik je dia. Ini bukan kami sebagai kerajaan. Ini bukan, saya tak ada kuasa menentukan harga tarif elektrik. Ini semua TNB yang